Turbuhaler. Turbuhaler ialah inhaler yang mengandungi ubat serbuk kering. Berikut ialah bahagian-bahagian utama turbuhaler. Penutup, corong mulut, pemegang berwarna, lubang udara, penunjuk dos. Sebelum menggunakan turbuhaler, sila pastikan anda semak tarikh luput dan inhaler masih mengandungi baki ubat. Turbuhaler dilengkapi dengan penunjuk dos yang menandakan baki dos yang masih ada dalam turbuhaler. Jangan gunakan turbuhaler anda jika penunjuk dos menunjukkan nombor kosong. Gunakan turbuhaler baharu. Dapatkan turbuhaler yang baharu sebelum dos habis. Priming. Priming perlu dilakukan setiap kali ingin menggunakan turbuhaler baharu untuk memastikan dos ubat yang tepat. Apakah itu priming? Jom ikuti langkah ini. Putar dan tanggalkan penutup. Pegang turbuhaler secara menegak. Putar pemegang berwarna ke satu arah sejauh yang mungkin. Anda boleh putar pemegang tersebut sama ada ke kanan atau ke kiri dahulu. Putar kembali ke arah bertentangan sehingga bunyi klik dihasilkan. Ulang langkah tersebut sekali lagi. Sekarang, turbuhaler baru telah disediakan. Langkah-langkah seterusnya perlu dilakukan untuk pengambilan dos. Cara penggunaan turbuhaler. Putar dan tanggalkan penutup. Pastikan tiada bendasing dalam corong mulut. Pegang turbuhaler secara menegak. Pastikan jari anda tidak menutupi lubang udara semasa anda memegang turbuhaler. Putar pemegang berwarna ke satu arah sejauh yang mungkin. Anda boleh putar pemegang tersebut sama ada ke kanan atau ke kiri dahulu. Putar kembali ke arah bertentangan sehingga bunyi klik dihasilkan. Sekarang ubat telah sedia untuk disedut. Jangan goncang atau terbalikkan turbuhaler. Duduk atau berdiri tegak semasa menggunakan turbuhaler. Hembus nafas dengan perlahan-lahan dan sepenuhnya menjauhi turbuhaler. Dongakkan kepala sedikit. Rapatkan bibir sepenuhnya pada corong mulut. Sedut dengan kuat dan dalam menggunakan mulut. Keluarkan turbuhaler daripada mulut. Tahan nafas selama 5 hingga 10 saat atau selama yang boleh. Hembus nafas dengan perlahan-lahan menjauhi turbuhaler. Sekiranya dos kedua diperlukan, ulang langkah-langkah sebentar tadi. Tutup penutup. Kumur mulut dengan air selepas menggunakan inhaler, terutamanya inhaler yang mengandungi steroid. Jangan telan air kumuran. Cara membersihkan turbuhaler. Bersihkan turbuhaler sekurang-kurangnya seminggu sekali. Lapkan corong mulut dengan kain kering atau tisu. Jangan gunakan kain lembap atau cuci menggunakan air atau sebarang cecair. Jika ada sebarang pertanyaan, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Terima kasih.